Kali ni Pak Su nak kongsi sikit kisah menangguhkan kemarahan. Ada seorang kenalan menceritakan kepada Pak Su dan Mak Su, anaknya lah, anak mudanya memandu kereta singgah di suatu tempat, beli durian kemudian dalam perjalanan pulang tiba-tiba ada orang ataupun kereta lain melanggar melanggar keretanya daripada belakang dan mereka pun menghentikan kereta di tepi jalan dan orang yang melanggar tadi keluar dan minta maaf. Dia kata, adik, dia minta maaf. Dia kata, apa nama ni, abang rasa bersalah. Abang memang salah abang, dia kata, minta maaf banyak langgar kereta adik. Jadi anak muda ni, adik ni pun kata tak apalah bang dah accident, nak buat macam mana jadi mereka pun bertukar-tukar nombor telefon kerana nak uruskan tentang bayaran dah kemek sikit belakang tu, nak kena pergi hantar bengkel, nak kena repair kan. Jadi kebetulan adik tadi ada beli durian. Dia buka bonet kereta belakang dan dia bagi buah durian kepada abang yang melanggar kereta dia tadi. Lepas tu mereka pun meneruskan perjalanan dan adik tadi telah hantar ke bengkel kereta tadi dan bagi tahulah dengan abang tadi kan yang melanggar tadi kan berapa kena charge kena katuk, kena cat balik apa semua. Dia kata lebih kurang dalam 400 macam itulah dalam 400 Jadi abang tu kata okeylah, mungkin dalam sehari dua dia akan bayar dan alhamdulillah agak mengejutkan bila adik ni mendapati abang yang langgar kereta tadi membayar 3 kali ganda 3 kali ganda kos repair kos nak katuk dan cat kereta tadi Jadi kemungkinan lah adik yang baik ni tadi dia menahan kemarahannya dan melayani ataupun menyantuni orang yang melanggar dengan emosi yang sangat positif dan memaafkan. Dan mungkin adik ni terkenang ayat dalam surah Al-Imran ayat 134 di mana Allah Taala berfirman yang maksudnya, dan orang-orang yang menahan kemarahan dan memaafkan orang lain dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ingat tu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyintai orang-orang yang buat kebajikan. Jumpa lagi. Terima kasih.